Hari ini kita akan unboxing Nissan Skyline 2000 GTR LBWK daripada Hot Wheels Premium, keluaran Japan History. So, tak payah buang masa, let's go. Okay guys, ini adalah keretanya daripada Hot Wheels Premium Japan History yang kelima. So, aku suka colorway dia sebab dulu aku ada yang ni tapi yang mainline punya lah, Skyline 2000 GTR LBWK. So ini dia punya livery, dia sangat simple tapi ada biasa LBWK kan memang ada suka keluar tu, and dia kasih nak collect semua lah, tapi yang paling cun yang ni lah. So jom kita buka. Aku tak simpan kad dia, so just nak buka lah. Okay. Semak, berat juga kereta dia ni. Nice. Jom kita, okay. Dia punya decal dia pun nampak okay lah, walaupun dia decal kan, dia bukannya pakai plastik yang premium untuk buat lampu dia. Okay. Yang aku tahu kereta macam ni dia adalah actually fan favourite. Bukan fan favourite lah, fan made sebelum dia betul-betul official nak buat satu yang betul-betul lah, yang LBWK yang official launch punya. So jom kita display.